Selamat petang semua kepada geng-geng biker. Saya Toki Terja 69 bersama dengan Gangstar Biker SCC. Kami sekarang berada di puncak Genting Highland di Tokong Cino. Jadi tujuan kami datang sini adalah untuk bersia-sia menikmati suasana yang indah. Oh, nyamannya Malaysia. Okey, saya serahkan pada sahabat saya. Sila bercakap. Nama saya Anbalagan. நான் வந்து Gangstar Bikers ஓட குரூப்ல மெம்பர். ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து ஆர்ஜி கேஃபேல இருந்து இங்கே வந்து கெந்திங்க்கு வந்து ஒரு ட்ரிப் வந்திருக்கோம். ஸோ really very nice. We enjoy everyone. Everybody is enjoying. Rumah Tens. ரொம்ப நல்லா ரொம்ப என்ஜாய். Rumah enjoy. சைனீஸ் டெம்பிளுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு நிறைய படம்லாம் பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. We all is very happy. வணக்கம். Five. Yes. Tu ayah cakap apa pengalaman kita naik genting ni tadi? Cerita bawa muka selamba ya? Selamba. V9 bang, V9. RX. Kapcai. Kapcai. Tapi saya konon capai telinga tu ayah dengar boleh percaya jangan ini semua poyo. Apa your friend? Sampai ada bunyi lah. Your friend, you name motor touring. Motor touring. How the feel? Memang sedap lah dia punya feel tu. Rasa-rasanya member-member semua slow. Saya tak dapat slow. Saya pecut lah. Saya nak rasakan terluncur. Nak rasakan dia punya cornering tu. Tapi memang bahaya. Hati-hati lah. Hati-hati lah. Jangan lupa 50 sen. Cuaca pun sejuk kan. Jalan renyai-renyai. Renyai-renyai. Okey. Tapi memang sedap nak main cornering. Anak safe journey-ஆ இருக்கணும். பார்த்து ஓட்டுங்க. Okey. Serius. Jadi Toki nak cakap beza je. Toki buat Kapcai rasa pemanduan berbeza. Pada yang buat motor Easy Rider Kangkang, Abalan Kangkang memang berbeza. Dan sahabat kita pun buat motor touring lagi ada beza. Jadi memang enjoy. Terima kasih kepada Gangstar Biker. Dia banyak support kita orang lah. I love you all lah. I love you. Motor kandang tak boleh layan corner. Itu je lah kan. Ayo. You debit lah. Untuk makluman para penonton yang dihormati, Tokong Gua Chin Si ialah sebuah tokong Cina yang terletak di Genting Highlands, Pahang.
Tokong ini merupakan destinasi pelancongan yang unik di Genting Highlands yang dibangunkan di atas sebidang tanah hutan berbatu seluas 28 ekar yang telah disumbangkan oleh pengasas kumpulan Genting iaitu Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong. Berada di 4,600 kaki dari paras laut, Tokong ini terletak kira-kira 5 ke 10 minit pemanduan hala bawah daripada puncak bukit tersebut. Di dalam tokong ini terdapat patung pendeta King Shui iaitu seorang Sami Buddha yang telah lama disembah sebagai dewa di wilayah Fujian China kerana kebolehannya yang ajaib untuk memanggil hujan dan menundukkan roh jahat. Tokong ini menarik ramai pengunjung tempatan dan asing daripada Singapura, Taiwan, Vietnam, China, Thailand dan Indonesia. Selepas menyiapkan bangunan Genting Highlands Resort pada tahun 1975 yang pada masa itu hanyalah sebuah hotel dengan kasino kecil, Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong telah memulakan pembinaan Tokong Gua Chin Sui ini. Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong telah memulakan usahanya dengan mengumpulkan sahabat handai beliau yang kebanyakannya adalah suku Anshi daripada kampung halamannya sendiri di Penglai, wilayah Fujian China dan menubuhkan persatuan Tokong Chin Sui. Di belakang patung pendeta Chin Sui terdapat batu semula jadi dalam aliran air buatan manusia. Batu tersebut memberikan sokongan yang diperlukan kepada patung itu dengan aliran sungai jernih sepanjang tahun. Air mineral semula jadi ini telah diberi nama air mineral naga di mana ianya dikatakan boleh menyembuhkan orang sakit. Hari lahir pendeta Chin Sui jatuh pada hari ke-6 Tahun Baru Cina dan disambut selama 10 hari bermula daripada hari pertama perayaan tersebut. Ahli-ahli jawatan kuasa Tokong ini merancang untuk mengadakan lebih banyak acara dan perayaan pada masa akan datang untuk mengenang jasa pendeta Chin Sui dan memperkenalkan keunikan budaya masyarakat Cina di Malaysia. Sememangnya Tokong Gua Chin Sui ini adalah destinasi pelancongan yang amat mempesonakan yang terletak di lereng bukit menghala ke puncak Genting Highlands. Tidak akan sempurna kembara jelajah Genting Highlands anda sekiranya anda tidak berkunjung ke Tokong yang terkenal ini. Bagi penganut agama-agama lain, niat murni untuk menziarahi destinasi pelancongan unggul ini pastinya tidak akan mengugat kepercayaan dan keimanan terhadap agama anda kerana kunjungan anda hanyalah sekadar untuk menikmati pesona alam dan bukannya untuk tujuan penyembahan selain daripada Tuhan masing-masing. Bagi menjayakan rancangannya, Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong telah mengadakan kutipan derma dan menyumbangkan tanah seluas 28 ekar untuk pembinaan tokong tersebut yang mengambil masa 18 tahun untuk disiapkan. Syarikat miliknya iaitu Resort World Berhad dan Genting Berhad menyumbangkan wang tunai berjumlah 8.1 juta ringgit untuk dana pembangunan tokong tersebut. Mendiang Tan Sri Dr. Lim Goh Tong telah dipilih sebagai pengerusi Persatuan Tokong Chin Sui manakala anaknya dilantik sebagai timbalan pengerusi. Tokong ini telah dirasmikan pada 29 hari bulan Mac 1994 oleh Tun Ling Leong Sik yang ketika itu adalah Menteri Pengangkutan Malaysia. Peringkat pertama pembangunan tokong ini telah menelan belanja sekitar 12 juta ringgit yang terdiri daripada struktur tradisional yang mempersonakan. Sebuah patung Buddha yang besar juga telah didirikan di belakang tokong tersebut. Pada asalnya terdapat kira-kira 10,000 lampu telah dipasang untuk pengunjung-pengunjung tokong tersebut tetapi telah berkurangan sehingga ke 2,000 lampu sahaja pada masa sekarang. Tokong ini mempunyai tiang merah tinggi yang menyokong bumbung hiasan manakala dinding luarnya pula terukir inskripsi yang menggambarkan kehidupan pendeta Chin Sui, kerja-kerja amal dan keajaibannya.
kepercayaan masyarakat Cina, alam neraka dibahagikan kepada 10 dewan neraka bergantung kepada kesalahan dan dosa yang telah dilakukan oleh si mati sewaktu hidupnya di dunia sebelum itu. 10 dewan neraka tersebut adalah seperti berikut. Kesemua manusia setelah mati akan dihadapkan ke dewan neraka yang pertama, di mana Raja Dewan Neraka yang pertama iaitu Chin Kong Wang akan menentukan nasib setiap si mati yang baru tiba di dewan neraka tersebut. Di sini, setiap jiwa si mati akan dinilai perbuatannya semasa hidup untuk menentukan sama ada mereka harus dihukum atau sebaliknya. Insan yang soleh akan dilahirkan semula di alam yang lebih baik atau dihantar ke syurga, manakala pendosa-pendosa akan diheret ke mana-mana 9 dewan neraka yang lain setimpal dengan dosa mereka. Setiap dewan neraka pula mempunyai kuasa mutlak untuk menghukum penghuni-penghuninya mengikut hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Dewan neraka yang kedua dikatakan terletak di bawah lautan, di mana ianya dikhususkan untuk pendosa-pendosa yang telah melakukan kesalahan-kesalahan seperti menculik lelaki ataupun perempuan, mengambil harta yang bukan milik mereka, menyebabkan kecederaan kepada manusia atau makhluk lain, para pengamal perubatan yang menipu pesakit-pesakit mereka, pasangan-pasangan yang berzina dan orang-orang yang telah membunuh diri. Dewan neraka yang ketiga akan menghukum orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak setia serta penempatan untuk para pencuri. Dewan neraka yang keempat adalah kediaman khusus untuk para pengelak cukai, pembuli dan pengabai tanggungjawab. Dewan neraka yang kelima adalah khusus untuk menghukum para perogol, pembunuh dan pencetus pergaduhan, manakala dewan neraka yang keenam menunggu para pendosa yang terlibat dalam vandalisme dan orang-orang yang tidak menghormati agama. Dewan neraka yang ketujuh pula menantikan para pendosa yang telah terlibat dalam hal-hal penyeludupan haram, menggugurkan janin atau bayi, perjudian dan lain-lain aktiviti haram. Dewan neraka yang ke-8 berkuasa untuk menghukum anak-anak yang mendurhakai ibu bapa mereka dan sesiapa sahaja yang tidak menghormati warga yang lebih tua. Dewan neraka yang ke-9 pula menyediakan hukuman yang berat terhadap sesiapa sahaja yang membakar atau merosakkan harta benda, manakala dewan neraka yang ke-10 menentukan rupa bentuk, jantina dan tempat kelahiran semula manusia setimpal dengan amalannya yang terdahulu. Kesimpulannya di sini ialah sejak dahulu lagi masyarakat Cina telah mempunyai hukum dan peraturan hidup yang beretika tinggi dalam pencegahan perilaku-perilaku yang tidak bermoral dalam membentuk kehidupan sempurna yang bebas daripada dosa. Setiap warga komuniti telah diberi amaran dan peringatan keras supaya sentiasa mengelakkan diri daripada berbuat dosa dan terjerumus ke alam neraka yang amat dahsyat hukuman-hukumannya. Toki, pukul berapa sekarang?
Sekarang jam menunjukkan pukul 6.15. 15 Toki ada bulan. Ada bulan. Itu bukan bulan bang. Itu matahari. Matahari dah terbenam dah. Oh dah terbenam. Ada bulan. Saya ketinggalan bang. Tangan yang paling best. Tapi memang best. Apa bulan? Suasana memang best. Sejuk. Pemandangan pun cantik. Ya betul. Relaxkan minda. Tempat untuk relaxkan minda. Best, happy go lucky semua. Oh. Ya. Terbaik. Bang. Sambung. Mana tersembunyi ni? Jangan malu-malu. Lain clear. Barang baik, jalan baik. Hujan je tak turun. Hujan memang bagus. Sebab hujan tak turun. Tadi rasa nak Saya turun. pun lupa cakap Hujan dah turun. tadi dua orang bawa motor skuter naik Genting. Memang pengalaman berbeza kan. Beza, skuter. Setiap orang ada setiap pengalaman. Ada yang skuter, ada yang kapcai, ada yang touring, kangkang. ada yang easy rider kangkang kan. Tapi memang best lah. Jadi memang terbaik lah untuk semua kan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Bangsa pelbagai. Oh. Tuhanku, ampunkan diriku segala dosa dan salahku. Andai tiada kasih-Mu, deritalah hidupku. Limpahan kasih dan sayang-Mu amat berarti buat diriku. Mohon jangan Kau berpaling dariku. Andai masaku diberi, takkan ku ulang lagi. Bertahan kedegilan hati, janjiku beri salahku. Biarlah pergi, reda hati, insaflah diri. Okey, ini pengalaman Toki Terja. Selama saya naik sini hari-hari, saya tak pernah datang dekat sini Tokong. Ini pun Saya pun sama. Diperkenalkan oleh Uncle Tong. Jadi bila saya masuk, saya ingatkan dia nak sembahyang. Rupanya tempat ni bila sampai saya rasa Tak dapatkan nombor ekor. macam berada di negeri China. Rasa macam saya berada di Shanghai. Dan terima kasihlah. Mana pula sana? Dan insya-Allah saya akan datang lagi. Saya akan datang berdua Sang je. Saya tak nak buat ramai-ramai ni Sang semua je. Sang rider. Buang kau ni. Memang luar biasa. okey. Saya banyak kali pernah datang kat sini tapi tak pernah pun masuk sini. Yalah. Saya pun sendiri pun tak tahu. Macam isteri saya bagi kita cadangan, kenapalah kita tak bawa anak kan? Next time. Memang memang kalau nak bawa family ke, nak enjoy ke, memang best lah. Nak relax ke, main minda, Rizal, nak Rizal duduk. macam mana pengalaman okey first Ya, time? Kak Long. Thank you. Kak Line Long. clear. juga. Laki bini semua line clear. Salah ini. Lebih-lebih lagi, Tak, dia punya sekarang ni kata dah. anak-anak kita ni, kita macam dah terkurung dalam rumah. Sebab zaman dulu lain. Yelah, Macam kita bebas. naik pokok, mandi sungai, yelah. apa pun ada. Tapi sekarang ni kita dah lain, kita punya ni. Terlampau So canggih. kalau bawa sini, biar dia orang main macam tu. Lapangan dia memang besar. Punya sore bang. Ini Memang best lah. Terbaik.
Okey, oleh kerana kami dah sampai Genting, tadi dekat apa Gotong ada pameran Harley Davidson. Tok K ada cuba satu Harley tu memang meletup-letup. Harga pun meletup-letup. Jadi cuma test drive. Terima kasih juga pada Gangstar yang memperkenalkan macam-macam. Macam-macam ada. Sampai tak terkata-kata. Terima kasih dan bagi pada sesiapa yang nak bercakap lagi ni. Motor Harley memang berat, tapi berat bukit lagi berat. Alamak. Dah ada apa, siap ada hadiah lagi. Oh. Siap bagi apa minyak wangi lagi. Tu ni puan ni nak cakap ke? Ni yang apa kelebihan apa gangsta Gangstar biker. Ni puan nak cakap apa tadi? Sampai tutup mata kita orang. Air naik dengan dia sampai tutup mata corner-corner. Oh, takut ke suka? Tak lalu nak tengok dia punya corner tu. Oh, takutlah. Itu takut ke suka? Belum ada lagi suka. Belum sampai lagi tahap suka tu. Oh, lama. Sebab dia punya corner kan. Ayolah, agak tajam lah, ya. Kita kan tak boleh corner dekat-dekat. Yelah, Tapi best lah, memang best. yelah. InsyaAllah akan datang lagi nanti kita, bersama-sama Gangstar Biker dan biker-biker yang lain. Sampai jumpa lagi di lain episod. Lain episod. Sign out. Okey, untuk kali terakhir dan kita akan berjumpa di lain episod. Tok Kim ucapkan terima kasih kepada Tok Ayah daripada SCC, daripada Gangstar Biker Mr. Anbar dan pada Presiden SCC juga Line Clear Pres Zaini, Abalan Cina dan semua biker-biker yang terlibat ni. Tok Kim ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa di masa yang akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi. Saya serahkan kepada mereka semua. Okey, bye. Melambai. Tuhanku, ampunkan diriku segala dosa dan salahku. Andai tiada kasih-Mu, deritalah hidupku. Limpahan kasih dan sayang-Mu amat berarti buat diriku. Mohon jangan Kau berpaling dariku. Andai masa